Hai semua, saya dari pasukan sokongan ABS. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara mendaftar masuk. Untuk daftar masuk tetamu, pergi ke papan pemuka dan di bahagian umum tekan daftar masuk. Di sini anda boleh memilih jenis bilik dan nombor bilik. Nombor bilik yang berwarna kelabu bermaksud bilik tersebut tidak tersedia. Maklumat yang diperlukan ialah nombor ID tetamu, nama, nombor telefon, kewarganegaraan, tarikh ketibaan, tarikh keluar dan jenis kadar. Selepas memasukkan maklumat, tekan selesai. Ia akan memaparkan jumlah bayaran. Jika tiada ralat, tekan selesai. Di sini anda boleh cetak laporan pendaftaran tetamu, resit dan resit deposit. Selepas itu, tekan selesai dan anda akan lihat tetamu telah berjaya didaftarkan masuk. Diharapkan video ini dapat membantu anda memahami cara mendaftar masuk. Terima kasih.